siapa nak pergi, siapa nak Kita pergi, masuk tak ada dalam masalah, terowong. okey je. Not big issue. Sekejap tau. Cumanya memang tadi Masuk enam dalam orang. terowong Saya sekejap. sampai rasa macam tak nak pakai mic, nak macam Umrah sembang-sembang keberapa gitu je. sudah? Ini umrah yang kedua ke ketiga? Okey, tapi apa pun alhamdulillah untuk petang ni program kita Jabal Nur satu je, kita niatkan untuk perjalanan kita ziarah untuk Jabal Nur ni bukan nak suka-suka, bukan nak selain daripada perkara yang keduniaan, tetapi kita niat satu je, biar kita pergi ni ada kebaikan yang terpalit untuk kita. Paling tidak pun dapat menambahkan kesan keimanan kita, menambahkan keimanan kita, tidak yang kedua kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekejap lagi saya akan ceritakan perkara-perkara yang patut kita ambil perhatian berkaitan dengan tempat kita nak pergi di Jabal Nur. Walaupun secara umum dia macam tahu dah tempat ni. Lepas tu laju tak ada selaju. Kronologi satu persatu yang lebih dalam. Nanti ke Jabal Nur juga kan nak kena doa boleh. Sekarang on the way. Tempat ni kita pergi tempat yang bersejarah yang pernah terkesan dengan Nabi SAW. Sekarang pergi Gua Hira. Begitu sebab kita nak ambil keberkatan Nabi, dan moga apabila kita dihitungkan yang menghisap nanti, kita ni mungkin pendosa kan. Kita ni pendosa, banyak dosa, tapi paling tidak pun ada benda-benda yang macam ni kita buat, adalah saham-saham kebaikan pahala yang boleh menyelamatkan kita ketika dihitungkan amalan kita, insya-Allah. Amin. Okey, baik. Allahumma salli ala Muhammad. Bagi memberkati lagi perjalanan kita.